Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak buat short trip ke Jakarta, Indonesia. Ni memang last minute plan ni. Aku pergi satu malam je. Pergi hari ni, balik esok. Memang singkat masa. Cadangnya nak shopping raya sikit lah. Nak tahu apa yang aku shopping kat sana? Jom follow aku. Let's go! Okey, terima kasih. Okey. Alhamdulillah kamu, aku sampai ke Jakarta. Okey, so sekarang ni aku nak order kereta Grab ataupun Bluebird lah kalau kat Indonesia ni. Kita pergi ke destinasi yang pertama. Nak tahu kat mana? Jom, follow aku. Sini, dari sini ke Peak by the Sea. Peak by the Sea. Okey, baik. Okey, sampailah kita punya Grab. Jom. Ya, betul. Jom. Untuk destinasi yang pertama, aku singgah kat sini kau mah. Peak by the Sea. Dia kira mall lah, dia macam open air punya mall lah dekat Jakarta ni. Ini antara yang recommended lah. Jom tengok apa yang menarik dekat Peak by the Sea ni. Let's go. Kalau kau tengok dia punya gaya mall dia macam dekat Premium Outlet tau, ataupun Elmina yang style open air macam tu lah. Banyak brand-brand yang kita tak tahu ni. Semua local brand eh. Aku tengok macam-macam brand tu kan. Ni brand Supreme ada lah. Supreme. Berapa harga man? 349,000 eh? So dalam RM80 eh. Ni semua branded punya item lah. Kira factory outlet lah kiranya. Dia harga murmur. Ni Kenzo adanya. Kenzo ada. Versace ada bang. Tommy eh? Apa? 249 apa eh? RM58. Memang kena tangkap satu. Tapi design ni macam rare-rare design kartun ni. Oh, atas ni limited eh? Ya. Ada man? Atas man? Limited edition ni? Syat. Cosmonauts. Cosmonauts. Jadi dia ambil dari bahasa Rusia sih kak. Oh, bahasa Rusia. Ni kira local punya produk lah. Dahsyat design ni, smart eh? Mostly aku tengok brand-brand dekat Peak by the Sea ni mostly semua local brand tau. Tapi banyak yang brand perempuan lah. Tapi aku tak pusing habis ni. Yang brand-brand lelaki ni macam sikit lah. Kanak-kanak pun ada ni. Belah sini kanak-kanak. Banyak yang gegel lah. Gegel punya brand lah. Kalau awet mari sini memang syok habis lah. Banyak demo je barang je. Cantik kedai perfume-nya. Maga Perfume. Ni kalau macam kau datang kemari ni salah satu kedai yang famous juga lah. Maga Perfume ni. Boleh tengok-tengok lah perfume ni kat depan ni. Dia pattern ada, bau dia. Yang ni semua unisex lah baunya? Yang di bawah. Yang di bawah lah. Yang atas perempuan lah. Okey, baik. Bobby. Bobby. Okey, right. Ni lah owner dia. Kira murah lah, seluruh pun RM80. Baju pun dalam RM80 kan.
Butik Three Monkeys ni antara local brand yang famous juga lah dekat sini. Oh, aku duk ingat baju kanak-kanak je. Tak sangka baju bapak pun ada. Wah, bagus lah. Oh, saya ada pair pun. Harga murah mah. Baru kan RM30 mana? Ya Allah, RM30. RM30 tu sepasang ke apa? Bukan selai? Satu RM27,000. Oh, Satu RM27,000. RM30,000? Satu helai lah? Satu pasang dengan seluar lah? Macam baju dewasa lain lah? Baju dewasa lain. Berapa harga yang dewasa? $160 kot. Oh, RM30 juga lah? Lebih sikit lah. RM30 lebih lah? $30 lebih. RM37. Ui, murah juga lah kan? Baju kemeja kau pakai smart kan? Boleh lah beli untuk Adam kalau ada yang menarik. Aku berkenan yang biru ni. Biru cantik ni? Biru okey ke? Okey biru dia. Okey lah, ambil sepasang dengan Adam. Adam sekali dengan seluar. Ni aset dia. Sekali dengan seluar. Okey lah, menarik lah. Boleh lah ambil ni lah. Ni XL dia. Aku nak size kecil sikit lah. Ambil L okey kot. Okey lah colour dia. Colour lembut. Light blue. Ni kita cari ni. Paddy Perfume Lab. Dia boleh custom bang. Dia punya perfume dia. Colourful lah. Cantik kedai dia. Kita di sini boleh experience atau customize akak. Kita di sini boleh meracik parfum sampai menemukan scent atau bau yang akak suka. Atau kita bisa meracik parfum itu sesuai personality. Dan di experience atau customize kita ada 2 size atau 2 harga. Kalau yang kecil ini 30 ml, yang besar ini 50. Jadi harga Rp159.000, yang besar ini Rp199. Kalau dalam ringgit tuh dia Rp38 sampai Rp47. Senang begitu, senang lah Malaysia. Senang begitu saya siap harga Malaysia. Dan di sini semua datang orang Malaysia. 80% 80% orang Malaysia. Size ini kita ada minimal pembelian. Jadi akak boleh experience atau beli yang sudah ready di 30 ml, baru boleh beli yang full size. Baik. Kalau custom itu di bawah botolnya ada nama. Saf & Co. Ni pun kedai perfume yang famous kat ni. Orang Malaysia ramai datang kemari. Dia punya pattern dia, setiap kedai perfume kat sini dia pattern dia berbeza-beza. Dia sangat rare lah. Memang design yang lain. Itu yang syok tengok tu. Di bau tu macam bau lah. Standard lah bau kan. Cuma pattern kedai tu dengan bentuk perfume tu macam-macam ada. Aku pun pening tengok. Beli ni tak. Oh, ni lain pula kedainya. Oh, ni Padi Mini Play Store. Tadi perfume. Wah, ni kalau budak-budak tengok ni, especially kakak, dia seronok lah dia. Macam-macam dalam ni. Nak cari untuk kakak ni. Ni apa nama ya? Yang kod nak cari nama dia lah, nama Jasmine. Tengok kombinasi apa, color-color yang cantik. Macam-macam ada. Okey, tinggal satu lagi tinggal N ya. Ada N tak? N mana? Udah tak nampak, udah colourful. Pening tengok Oh, N kecil. Oh, patut tak nampak. Oh, ni besar. Oh, ni. Oh, ada. Tapi penuh. Penuh tak muat kan? Tak payah I lah. Ni okey lah. Cantik. Ni cantik. Simple je. Kecil je streka dia. Comel je. Allah Akbar. Aku tak nak jalan bang. Dia mau singgah kat Evil pula. Ni pun kedai brand kasut yang famous juga dekat Indonesia ni. Sabarlah. Tak lekat bang jalan ni. Wih, penat. Aduh, tengok pula dekat sini banyak kafe, kedai kopi. Kitanya puasa. Udah geram tengok Aduh, kering tekak. Okey, selesai sudah shopping dekat Pink by the Sea. Boleh kita balik ke hotel. Tak larat kan ni. Sampai lah kita bang. Tak boleh bang Okey. Terima kasih. Oh, first time naik BYD M6 ni.
Boleh Tak ada. baca alam kan. Okey lah. Ada lagi ke nak tempat cak? Ini baru datang ini. Satu malam saja. Itu malam. Di Tamrin itu ke bandara itu 3 jam. Harus itu. Ah, 3 jam eh? Harus itu. Masya Estimasi Allah. perjalanan Ya. itu. Tua lepas tu. Situ apa? Oh, kau itu. Apa situ ah? Oi. Musik sendiri eh? Wah, canggih ni. Dia rumah gedung yang paling tinggi sekali di Indonesia, di Jakarta. Apa nama gedungnya aku tak tahu lah. Tapi nak naik atas kena bayar lah. Autograph Tower Tamrin. Oh, autograph eh? Autograph Tower Tamrin. Tower Tamrin. Itulah namanya. Alhamdulillah sampai juga kat hotel kita. Terima kasih Mas. Allah. Ya Allah, alhamdulillah sampai ke akhirnya. Buka kuat mata aku. Syukur. 2 jam setengah lah nak sampai ke sini. Macet terus. Allah. Oh, lobby kat atas Man? Tahu lah. Hotel Amaris. Oh, lantai 6. Lantai 6. Naik tingkat 6 lah. RM1,000 per pax lah. Iya. Okey, baik. Jadi all you can eat, kami close ordernya pukul 8 malam. Nak kemana? Okey, baik. Oh, sama. Okey, mau kita ke bilik. Oh, senang lah. Label sambal semua. Okey, jom masuk bilik dulu. Alright, Assalamualaikum. Ni lah bilik dia. Simple je. Jom tengok bilik air dia. Aku rasa Hotel Amaris ni paling baloi lah dan paling strategik. Sebabnya dia memang betul-betul atas Tamrin City. Senang beli baju, barang semua senang. Ni bilik air dia tunjuk sikit bilik air rumah. Ni bilik air dia. Ada siap dental kit dengan macam-macam. Hotel lah murah gila, bawah 100 bang. Bilik air pun okey, not bad. Sederhana luas. Okey, lengkap. Semua ada. Okey, mari kita mulakan kita punya eksplorasi dekat Tamrin City. Tak nak masa ni. Pasal dia sekejap lagi tutup pukul 6 ni lagi. Kena cepat. Kamu tengoklah jubahnya, lawa-lawa semua. Benda manik-manik tu yang mahal tu. Tengok ni. Yang patung pakai ni. Cantik. Ramai orang lah. Hari Minggu kan, memang sesak lah. Dari yang gado-gado bakso. Spek mata. Ke kanan. Mana? Baju batik. Oh, baju batik. Ni dia. Oh, cantik baju batik dia. Cantik colour kan? Kan? Menarik ya. Kain dia pun sedap. Itu beli 550 Pak. Ada size-nya. Kurang lebih RM90 lah Pak. RM90 lah. Cantik ya pattern ya. Colour lain colour lain banyak. Cantik kan sini? Ini cantik kan? Terus sangkap kan tuan? Kita tak patah balik dah. Tak ada lah. Kita terus je lah. Ini berapa ya kak? Ini? 185. Okey. Baik. Yang kanak-kanaknya? Kalau yang kanan 110. 110. Okey, baik. Cantik. Korset kakaknya. Cantik kebaya dia. 4 color. Wah. Cantik banget sih. Boleh guna persiapan memilih. Ada ukuran dan warna. Silakan. Ini sejadah. Seadanya. Oh. Ada ini
Ada yang tebal, ada yang nipis. Oh, ni selekung. Lekong ni. Ya, telekung ya. Banyak telekung ni. Macam-macam pattern dia. Ni. Ni buka ni. Oh. Wah, baju tidur pada jual bang. Pijamas. Ini pijamas perempuan je ke? Ni orang perempuan ni pijamas, tak ada lelaki punya. Itulah. Semua perempuan kan? Oh, tapi jenis skirt kan? Jumpa lah baju plain ni. Alhamdulillah. Brand Zara. Cantik. Tapi kain ni sedap. Kain ni sedap gila. Aku dah tersambar 3 helai lah. Hari mana sambar 3 helai kak? Kau main dalam plastik okey, cantik. So untuk kita orang punya part settle. Habis. Dia boleh balik Malaysia lah. Memang Betul, boleh balik lah. Wah, ni baju pantai. Rambut-rambut. Oh, macam Alhamdulillah. Lega lah kamu. Pusing-pusing Tamrin. Itu pun pusing level yang first saja. Ni bakmi yang. So kita dah buka puasa kat sini lah. Bakmi GM ni. Tapi Masya Allah penuh bang. Woi, penuh full. Dah tutup pun. Penuh. Tak pergi masuk. Oh, dekat luar ada banyak kedai kan. Ni kurus kebab lah, hot lah. Mana? Babi belah sana. Ini mau kopi. Kuntai ni weh. Kuntai tea. Oh, menarik. Oh, ni Oh, boleh masuk punya. Ni kan dah penuh. Ni kau mah. Cadang buka puasa kat sini lah. Dekat Bakmi GM ni. Dekat Tamrin juga. Tamrin City juga. Harap ada lah kosong. Wah, kita order dulu. Tengok benda apa yang menarik kat sini. Oh, dia banyak mimi Ya, boleh satu. Oh, bakmi SPC JM Sultan. Oh, nasi goreng ada? Ada. Nasi goreng. Ini seafood, ayam udang bakso ikan telur. Ini ikan teri. Ini ayam masak smoky ikan. Oh. Ini ayam panggang char. Ayam panggang ada? Oh. Disebabkan dia punya meja penuh, so kita orang tapau lah. Tunggu giliran nombor 80. Jadi kita orang datang balik. Sementara tu aku nak pusing-pusing lah kawasan ni, tengok apa lagi yang ada. Di tepi-tepi ni banyak kedai makan ni semua ni. Oh, gado-gado boplo. Oh, kebab. Oh, kopi jiwaku, bakso. Macam itu je lah. Push, nampak kebab dia macam menarik kan. Macam terliur tengok lah. Sementara tunggu makanan bakmi GM siap, aku belilah kopi dulu dekat kenangan kopi. Oh, lega bang. Aku pernah makan nasi goreng bakmi ni. Ni aku order nasi goreng seafood. Ni ada, aku ada add on lah. Tengok apa nama? Wonton chicken. Kita rasa tengok Bismillahirrahmanirrahim. Oh, walaupun sejuk dia orang tu sedap. Ni aku nak rasa nasi goreng seafood. Ambil sikit dia punya sayur, sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap goreng dia. Ada rasa. Patutlah famous bakmi ni. Lazat sungguh. Aku tak tahu apa. Lagilah sedap. Alhamdulillah. Oh, settle makan. Tak sempat nak berehat bang. Solat kejap, terus turun balik. Nak sambung kita punya next mall. Sebelah ni nak pergi Grand Indonesia. Mall Grand Indonesia. Seberang jalan daripada Tamrin City ni. Maklumlah pergi Jakarta je semalam je. Memang masa sangat singkat. So kita kena gunakan masa yang ada ni sebaik-baiknya. Sabarlah. Ni aku mah dah sampai lah Grand Indonesia Mall.
Alright, dah masuk dah ke Grand Indonesia. Ni kira macam kau kat Malaysia ni ala-ala TRX lah. Ni semua yang branded item lah kat sini. Jom tengok apa yang menarik dekat Grand Indonesia ni. Let's go. Gue sekarang ni di lantai 5. Kakaknya Putri mau ngirim apa nama? Slime Lab. Dia dah tengok kat TikTok lah. Ada pula Slime Lab ni. Jom dah tengok kan ada keropar Slime Lab lah. Sudah jadi kita ada 2 tekstur ya Kak. Dan ini butter, yang ini glossy. Saya mau yang cloud tadi lah. Yang kalau tadi Cloud tadi satu lah. Satu. Bisa tolong campurin kan dia punya bahan-bahan. Bisa saya tak pandai lah. Ni proses-proses dia. Udah aku kena buat slime. Sabarlah. Fruity. Cuba wangi tak? Okey, boleh lah Tutti Frutti lah. Ini aja lah. Tutti Frutti. Makanya boleh pilih sausnya dulu ya. Oh, pilih. Sampai penuh lah Okey, baik. Alright. Okey, baik. Dah kena pilih dia punya bahan-bahan dia. Kat sini bang. Pilih sampai penuh cawan ni. Ambil sikit ya. Allah, udah kena buat akak punya slime sendiri. Sabarlah. Okey, mari kita mulain. Okey, mix dulu warnanya. Oh, mix dulu Ya. Gini ya? Ya. Okey. Mix sehingga rata kau bang. Nampak? Tabur nombor 1 ini? Ya. Oh. Sedikit. Oh, dia ada step-step ya? Alright. Okey, gaul lagi? Ya. Oh, gaul lagi. Kena tarik lah begini. Awak pakai tangan. Okey, right. Aduh, ini ganti kakak lah ni. Ngacor ni. Ngacor slime je. Nampak? Aduh. Okey. Alright. Lagi lembut. Okey, faham. Allah. Sudah cair kat tangan. Oh, baru dia menyatu. Ini okey, sudah lembut. Sudah. Okey, tinggal tambahin glitter. Oh, tambah glitter. Ni last sekali lah. Taruh glitter. Ini. Okey. Okey, sudah selesai. Selesai ya? Alhamdulillah. Saya mau kasih sama anak saya. Oh, boleh. So dia asing lah. Ya. Asing sajalah. Oh, cantik. Okey. Spider. Itu saja ya? Okey, so taruh dalam ni ya? Ya. Masukin aja ya. Okey. Dan ini letak di sini. Ya. Okey, alhamdulillah. Selesai. Okey, terima kasih ya. Ni semua kakaknya pasal ni. Dia design yang kakak tau. Tu dia buat ni. Akak punya cloud ni. So dia nak akak buat kat rumah. So dia asingkan dia punya bahan-bahan atas ni. Dia asingkan. Tak dicampur sekali lah. Nanti akak balik rumah, akak buat sendirilah. Slime ni, slime cloudy ni. Cantik. Glitter-glitter gitu. Hoi. Boleh tahan bang. Penat juga buat slime ni. Lenguh tangan. Ada settle buat slime kakak. Ni dikira lagi satu ni. Dekat sini kau mah. Don Bake Shop. Nak beli apa? Coklat? Kunafa. Ada lagi kunafa ya? Mas, numpang nanya, Dubai Chewy Cookie ada lagi? Ada. Oh, sini? Banyak. Oh, banyak. Oh, okey. Ni kau mah. Ni yang akan nak sekali. Mau dua yang ini? Yang Dubai Chewy ni? Rasa apa? Macaron ya? Macaron yang mana? Oh, banyak jenis macaron. Chocolate rainbow. Birthday party. Strawberry. Ni caramel sisak. Satu. Macam menarik ya caramel sisak. Ada lagi? Gitu saja. 4 ya? Cukup. 4 macaron atau 2 chewy. Dubai Chewy. Oh, main cantik kotak ah. Okay, jom bayar dulu.
Dah penat-penat, settle beli barang kakak semua. So tempat last aku nak pergi sini kau mah. Sushi Tei. Nak bungkus sashimi. Bini aku nak sashimi. Tapi tak boleh makan sini lah. Sebabnya apa tu penuh gila, nak kena tunggu turn yang ke-30 bang. Baru dapat masuk. So kita orang tapau lah. Makan dalam bilik je lah. Sementara aku nunggu sushi siap, nak makan ni. Ice cream pop. Ice cream pop daripada Don Bake Shop. Jom rasa ni. Dia es krim tadi bentuk buah. Ini strawberry. Okey, rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ah. Dia warna coklat. Dan coklat dia rasa strawberry. Dalam memang masam. Memang rasa strawberry betul es krim dia. Memang sedap. Alhamdulillah. Selesai lah aku merayap dekat Grand Indonesia. Penat gila kau mah. Rasa macam dah tak rasa apa kaki aku ni. Dah kebeh. So kita orang nak balik kejap. Nak baring, rehat, tidur. Kejap lagi pukul 2 nak bangun balik. Nak bersahur. Kau. Allah, terlanggur kita. Sebab kejap lagi waktu sahurnya tamat pukul 4 lebih subuh. So kena bersahur awal dalam pukul 2 pagi. So dalam boleh tidur 4-5 jam. 4-5 jam tidur tu kena bangun balik. Memang sangat hektik hari ni. Sangat hektik. Malam ni aku order martabak manis daripada Martabak di Juara. So ni aku order kat Grab lah. Sebab Grab dekat Indonesia ni banyak promo. So kita orang dah penat, dah tak larat nak pergi mana. Nak cari martabak pun tak mana-mana. So kita orang just order Grab je. Terus dia hantar ke bilik. Ni dia martabak manis. Dia kalau dalam bahasa Melayunya apa balik lah. Jom kita rasa tengok Cari dia pergi Ui besar dia punya martabaknya. Sekejap kita keluar kan. Ni dia. Okey. Jom kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Tapi sedap. Sebab dia tak manis sangat. Dia punya manis tu macam secukup rasa. Sebab aku ni bukan jenis yang makan manis sangat. So yang ni sedap lah. Dia bahan-bahan dalam ni memang tak ada lah. Dia rasa butter, rasa gula, rasa manis. Tapi tepung ni sedap. Lembut. 3 hours later. Hai, selamat pagi kau mah. Aku baru nak bersahur ni. Jam berapa jam? Pukul 3.30. Jarang kita orang nak bersahur kat luar. Nak carilah pagi sore mana-mana yang famous lah dekat belah Jakarta ni. Tapi masing-masing dah penat, dah tak larat. So pagi ni kita orang sahur dekat hotel je dah. Yang bestnya Hotel Amaris ni, sahur disediakan. Walaupun hotel murah, tapi ada sahur yang macam-macam. Jom tengok menu apa yang menarik sahur dekat hotel ni. Let's go. Meriah bang, ramai orang bagi ni. Ni Man, apa menu Man? Di belah sini ke menu dia? Banyak meriah menu kan? Ni apa ni? Nasi goreng nasi goreng Cina kan? Nasi putih pada belah ni. Ni menu dia. Ada kutia goreng. Ni sayur gadang sayur gadang, ayam rendang, tahu goreng tepung. Ni keripik dengan sambal lah. Ni sambal geprek berbagai jenis sambal dengan sambal kicap. Ini menu apa tekwan. Tekwan ni macam sup sayur lah. Dia authentic from South Sumatra ni. Aku ambil sayur-sayur ni, tu dicampurkan dengan sup. Ni suun pada ni sup dia. Ni ke bubur pada rumah. Tu lah bubur kitan hitam. Ni bubur dia. Dicampur dengan santan bang. Ni kena mix sekali lah. Macam menarik. Kita makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah habis. Duduk ambil sudu. Sabarlah. Dia punya
Sambal kicap ni man. Sambal kicap ni yang bangkit yang selera tu. Betul. Kau makan nasi goreng pun dah, orang kata penyedap lah, orang kata penyedap. Tahu goreng ni standard rasa lah dengan nasi goreng. Ni bukan nasi goreng Cina tau. Memang panggil kat sini nasi goreng sayur, vegetable fried rice. Tapi yang buatkan penambah selera dia punya sambal kicap. Ini sambal ni, sambal merah macam ayam geprek ni. Itu yang buatkan jadi makan sahur tu berselera tu. Nak rasa renang ayam ni. Okey, renang ayam ni. Dia bukannya rasa Malaysia lah. Rasa Indonesia lah. Dia lain sikit rasa tu. Kita goreng. Nasib baiklah aku sedar pagi ni. Pukul 3 lebih. Tidur kejap lagi tu. Dalam pukul 2 jam. 2 jam lebih aku tidur. Tapi aku kunci jam. Punya nak bersahur dekat Jakarta ni. Aku gagah juga bangun. Makan juga. Baiklah bangun. Nak rasa punya bubur kentan hitam. Aku ingat sup yang putih-putih cair ni ingat santan, rupanya susu cair. Rasa tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, bubur tu memang manis lah. So dia tambah susu cair ni memang sebagai penambah perisa lah. Bagi dia lemak sikit dia punya bubur tu. Dia guna susu tu. Dia okey lah. Menarik tak? Kami sambung lagi shopping daripada semalam sebab hari ni kita orang dah check out lah. Nak balik hari ni. Baliknya pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 10 10. Nak gerak pukul 11. Terus ke airport. So memang ni kira last minute shopping lah. Aiman tengah try try baju batik Ni 5XL mana? 5 tu macam okey tak? Cuma tangan ni panjang sikit. Tangan ni panjang sikit lah. Murah bang, RM50,000 je bang. RM50,000 di Malaysia dalam RM10 lah. Murah gila. Tapi kain ni simple lah, nipis lah. Satu layer je lah. Tengok Ain nak beli apa. Maksudnya ni kawasan tudung ni. Oh tudung. Yang ni hijab. Ada jumpa Ain? Tudung ni? Ada Beli berapa helai tudung? 4. Okey, mantap. Ni nak try size ni, size L. Dia baju batik tapi pattern ni macam universal, boleh pakai kat mana-mana occasion lah. Pergi pantai boleh, pergi kerja boleh, hari Jumaat tu nak pergi berjalan boleh. Kita try tu Berapa harga? Ya 100. 100 lah, okey. Kirain warnanya, kalau warna ada 2 warna Kak. Okey, baik. Cantik tak ni? L okey? L ngam, cantik. Labung okey? Okey yang? Okey so ambil ni lah. Okey. Cun. Sebenarnya dekat Tamrin City ni dia ada 5 tingkat tau. Tapi aku pergi satu tingkat di lantai bawah ni pun dah banyak sangat kedai tak tercover-cover bang. Kau bayangkan. Memang pening bang. Dekat bawah pun aku dah macam-macam beli lah. Tengok ni, hasil shopping last minute hari ni sebelum kita orang berangkat pulang ke tanah air. Insan. Sekarang ni aku nak on the way ke bilik, nak masukkan yang barang-barang yang aku beli tadi ni masuk dalam beg, settle terus kemas-kemas, terus bawa turun beg. Terus check out lah. Sebabnya bini aku Ain dengan Aiman dia orang masih mencari lagi barang-barang dekat tingkat 1 kot, naik satu tangga, satu lantai kat atas. Aku nak settle lah apa yang patut lah. Sebab apa tu kena gerak pukul 11. Sebab daripada sini nak ke airport, macet bang, 2.5 jam. Flight kita orang pukul 3 ni. Memang kena pantas. Jom. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya short trip dekat Jakarta, Indonesia. Sebab kita orang stay semalam je, so memang masa sangat singkat. Aku sempat cover 3 mall je. Peak by the Sea, waktu Tamrin dengan Grand Indonesia. Tempat lain aku tak sempat nak cover lah. Memang tak sempat. Aduh, hai. Apa-apa terima kasih banyak lah kerana sudi menonton video aku. Semoga video aku memberi sedikit info dan manfaat aku semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.